Ini baru betul windshield kereta kan. Korang boleh tengok kat situ, air langsung tak melekat, mencurah-curah macam daun keladi. Kalau korang nak windshield kereta macam ni, korang kena stay tengok video ni sampai habis. Korang nak tak cermin kereta korang sentiasa berkilat walaupun di hari hujan? Ni dia rahsianya yang saya guna, Easy Water Coating. Dia datang dengan botol 300 ml serta kain microfiber yang diberi. Macam mana nak guna? Jom saya tunjukkan. Cara nak guna dia sangat-sangat mudah. Korang boleh unlock pin dekat tepi ni. Alright. Lepas tu korang goncangkan dulu. Korang tembak dekat permukaan cermin kereta korang. Dan korang gunakan kain microfiber yang diberi. Korang lap-lap dia sampai dia sekata pada permukaan cermin kereta korang. Bila dia dah kering, secara instantly dia dah boleh membuahkan efek water beading pada cermin kereta korang. Jom kita test. Okey geng, nampak tak permukaan ni yang kita dah lap menggunakan Easy Water Coating. Jom kita tengok dia punya efek secara instant ke tak. Korang boleh nampak air tak melekat guys. Terus clear Korang boleh nampak tak tu? Okey, saya tembak betul-betul. Nampak? Mencurah macam daun keladi guys. Inilah proven result yang kita mahu. Kalau korang nak result instant dan cepat macam tu, lagi-lagi waktu hujan ni, korang jangan lupa dapatkan Easy Water Coating ni dekat link yang saya sediakan kat bawah ni. So jangan lupa dapatkan.